وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه واسعة lain different. فهذا أيضا تدريب لإخراج الصوت الجوف عند الألف وعند الواو وعند الياء. So we can feel lapang sangat kat sini. Okay, the empty space. Itu satu cara lah. Itu yang kedua, itu cara kita kata kita memang batuk tu kita sakit. Yang kedua, kita kata batuk pun sakit jugalah. Antaranya ubat batuk. Tapi ubat batuk ni suruh lena, kan? Dia punya drug itu kuat sangat. Petua ayah saya, garam, akak beli nangka kat Cicah dengan garam, kan? Tu petua ayah. Yang seterusnya adalah ruqyah syar'iyyah. Tapi apa-apa pun antara semua tu, akak mulakanlah dengan ruqyah syar'iyyah dulu. Yang Nabi ajar tu. Jangan pergi kat orang. Jangan buka ruqyah tu, buka apa Syekh Masyari Affasi ke, duduk ngaji ke, ataupun buka kat YouTube ke, buka kita dengar kat telinga. Kalau kita dengar kat telinga, Syekh tu yang baca. Kalau kita panggil ustaz, ustaz tu yang baca. Saya cakap ni seseram lu rumah. Ada something kat akak kan. Jadi akak sendiri kena baca. Orang yang melalui masalah-masalah macam ni, orang tu sendiri yang kena baca. Sebab kalau kita baca, baru kita rawat diri. Kalau kita suruh ustaz baca, ustaz tu dia baca untuk dia. Walaupun dia kata dia niat untuk kita kan, tapi pahala baca, kudrat baca tu untuk rawat diri dia, kan? Jadi kita yang pandai baca, yang boleh baca, kita tak pandai sepenuhnya pun boleh baca. Jadi buatlah setiap hari ruqyah syar'iyyah. Itu yang lebih afdal. Saya setiap hari berruqyah, pagi petang. Kehidupan mencabar, ya. Banyak ain, ana ta'arud ila uyun wal hasad. Saya terdedah dengan panahan mata dan juga hasidin kepada a'da al-khair wa a'da an-najah, kan? Musuh-musuh kejayaan, musuh-musuh kebaikan, terutamanya syaitanir rajim. Syaitan satu, syaitan yang berjaya mewaswaskan manusia pula, iaitu syaitanul ins. Jadi setiap hari, terutama akak pula, setiap hari ruqyah syar'iyyah, la tatrukinha abadan, jangan sesekali tinggal. Juga tahsin ba'da salah, ba'da salam tahsin, kan? Azkar ba'da salam, dia akak kena baca yang tu selalu. Tamam? Ya Allah, sam'ini, peringatan. Ruqyah tu ustazah banyak. Ruqyah tu sebut ruqyah. Ruqyah. Ruqyah pula dah akak. Nanti muqri'ah, nanti akak qari'ah kan. Ruqyah kan, dia sebut ruqyah syar'iyyah kan. Jangan sebut. Jadi upset lah kalau akak sebut ruqyah kan, sebab akak qari'ah kan, akak belajar, akak mengajar kan. Jadi sebut betul ruqyah, ar-ruqyah syar'iyyah kan. So, ayat ruqyah dia banyak, sebenarnya banyak. Antara salah satu panduan yang memang saya dulu masa saya bekerja di Masjid Nabawi, ya, memang saya pun berpegang kepada kitab Husnul Muslim. Ya, akak boleh download kitab Husnul Muslim tu, ada je dalam kita punya apps, sama ada App Store ataupun Google Apps Play Store kan. Download aja kat situ Husnul Muslim. Sekarang dah ada Datuk apa nama ni, lupa pula namanya. Dah ada pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu kan. Kalau boleh bahasa Inggeris tak apa, bahasa Sarawak je belum ada yang terjemah. Jadi akaklah orangnya kan? Akaklah orang yang akan menterjemahkan dalam bahasa Sarawak. Bismillah ta'ala. Jangan. Kenapa jangan pula kak? Akak sepatutnya gembira diberi tanggungjawab itu, kerana akak akan beri manfaat kepada seluruh masyarakat Muslim Sarawak, masyarakat yang mencari ruqyah syar'iyyah, azkar ba'da salam, segala zikir kan, segala apa yang Nabi SAW lakukan. Jangan kata jangan tolak kan. Takut salah. Bukan, buat akak tulis, akak buat, akak bagilah kepada ustaz mana-mana yang boleh check, boleh semak kan. Dan pastikan ustaz itu faham bahasa Arab dengan baik, faham bahasa Sarawak, dan juga faham bahasa Sarawak. Benar? Allah. InsyaAllah saya nanti. Jazakallah ta'ala. Okey kak, samai. Terima kasih banyak ustazah. Sama-sama. Banyak dah ustazah share tu.
Yo. Banyak dah ilmu Ustazah bagi. Tinggal nak buat je kan. Saya baca Ustazah ke surat 25. 25? 25 ayat muka surat 25 ayat 166. Baik, sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Okey, harfu qaf kakak tebalkan lagi. Wataqa kan. Wataqatta'at bihimul asbab. Baik. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. Boleh sambung tu Ustazah? Ulang tu lagi comel lah kak. Okay. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم ba muraqqaqah kan. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Oh kakakku, harfu ba dengan harfu ra kan kak jaga-jaga. Ba muraqqaqah kan sifat dia, dan harfu ra di sini sebab dia ada musyaddadah lagi, sebab tu dia jadi macam lagi strong kan. Saya baca ayat ni ya. Wa qala alladhina اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. Had kat sini nafas kan. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا.